Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Saya Nur Syafiqah daripada Nadi Tinta melaporkan sebuah program iaitu kem pengurusan organisasi yang diadakan pada 1 Mei hingga 3 Mei di Merchang Lemping Park, Terengganu. Dan sekarang para peserta sedang bersiap untuk aktiviti pertama iaitu jungle trekking. Para peserta sedang mendengar taklimat terakhir daripada instruktor sebelum memulakan aktiviti jungle trekking. Dengan pengawasan 3 orang instruktor, keselamatan para peserta sentiasa menjadi keutamaan sepanjang perjalanan di dalam hutan. Selesai jungle trekking, para peserta kembali ke kemah masing-masing untuk berehat selama beberapa minit. Selepas itu, mereka diberi arahan oleh fasilitator untuk melakukan larian dalam bulatan sebanyak 4 pusingan sebagai sesi pemanasan badan sebelum menyertai aktiviti bola tampar. Aktiviti ini dilakukan secara kalah mati untuk menentukan pemenang bagi bola tampar. Menjelang malam, aktiviti diteruskan dengan malam kebudayaan. Aktiviti malam diakhiri dengan sesi BBQ yang cukup menghiburkan dan mengeratkan hubungan antara peserta. Hari terakhir program dimulakan dengan aktiviti Battle IQ yang mencabar minda dan akhirnya seluruh program melabuhkan tirainya dengan majlis penutupan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kenangan manis. Dan sekarang sudah tiba masa mereka pulang. Sekian saja daripada saya, Sharifah Syafiqah, daripada Nadi Tinta. Bye. Pada kem pengurusan organisasi 1 hingga 3 Mei 2025.